Percaya atau tak, 1 gram emas boleh jadi penyelamat dapur anda selama sebulan. Siapa yang memiliki gold bar 1 gram, anda sebenarnya sudah ada simpanan yang boleh menampung sekurang-kurangnya 1 bulan pembelanjaan dapur. Bayangkan kalau anda ada gold bar 250 gram, anda mampu bertahan selama 250 bulan. Maksudnya, sesiapa yang memiliki 250 gram emas bukanlah tiba-tiba menjadi kaya raya, tetapi anda hampir mustahil jatuh miskin. Harga gold bar 250 gram hari ini sekitar RM100,000. Jadi bagaimana cara untuk capai target simpanan ini? Ada 2 kaedah belian emas bersama Public Gold. Yang pertama, belian terus jika anda ada tunai yang cukup. Anda hanya perlu daftar sebagai ahli Public Gold secara percuma dan pembelian boleh dibuat secara online. Yang kedua, anda boleh kumpul gram emas sedikit demi sedikit melalui akaun emas-cap Public Gold atau Gold Accumulation Program. Dengan bajet serendah 100, anda sudah boleh mula menabung emas di Public Gold bersama akaun emas-cap. Apabila simpanan mencecah 250 gram, anda boleh keluarkan emas fizikal untuk pegang sendiri. Untuk emas yang lebih daripada 21.25 gram, anda hanya perlu buat janji temu di mana-mana cawangan Public Gold pilihan anda untuk collect emas fizikal anda. Jadi tidak kira anda bermula kecil atau besar, yang penting anda konsisten menabung emas. Untuk bermula menabung emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas dan nanti saya akan bantu anda cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet anda.